makanlah apa yang ada di hadapan, yang berdekatan denganmu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id, katanya Nabi SAW melarang daripada meneguk air daripada mulut gereba. Meneguk air daripada mulut gereba sebelah bawah dia. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri, katanya Rasulullah SAW melarang daripada ikhtinas al-asqiyah, iaitu diminum melalui mulut gereba itu. Mulut gereba tu, mulut dia duduk bawah, bahagian atas dia tu sakut lah. Mulut dia tu duduk bawah. Kalau buka kan derah dah air tu, mudah nak tadah apa-apa tu, gitu. Mulut dia tu duduk di bawah. Yang ni seekor kambing tu yang dilapah, bahagian tekuk dia ni, leher dia ni, dia letak bawah, gitu. Bahagian tekuk tu lah mulutnya. Tekuk kambing ataupun biri tu, bahagian tu yang duduk bawah. Bahagian tekuk dia, bahagian tu lah, tekuk dia tu lah mulut gerebanya orang panggil. Dengan syarat satu lagi serupa tu juga, cuma lafaz dia serupa tu juga, cuma dia kata waqtinathuha. Ikhtinaf ni apa makna? Iaitu diterbalikkan kepalanya, kemudian diminum daripadanya. Diterbalikkan kepalanya, bahagian kepala binatang itulah, kepala kambing tu dikebawahkan. Kalau orang sakut, kepala tu ala kata, mulut tu ala kata, supaya tidak mudah tumpah, tidak mudah jatuh. Kalau letak ke bawah ni memang dengan maksud nak tadah lah, gitu. Kemudian diminum. Babun fi syurbi qa'iman. Ini bab tentang minum sambil berdiri. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bahawa Nabi SAW melarang menegak daripada minum sambil berdiri. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan lagi daripada Anas daripada Nabi SAW bahawa beliau melarang seseorang itu minum sambil berdiri. Kata Qatadah, kami pun berkata, makan? Kami tanyalah, bagaimana? Dia jawab, yakni Anas, itu lebih buruk dan lebih jelik lagi, lebih tok molek lagi. Dengan syarat satu lagi serupa tu juga, cuma dalam riwayat ni dia tak ada sebut kata-kata Qatadah tadi. Qatadah kata, kami tanya, makan lagu mana? Hak tu tak ada. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Nabi SAW melarang daripada minum sambil berdiri. Dengan sanadnya lagi sama juga perawi di atas tu daripada Abi Sa'id Al-Khudri bahawa Rasulullah SAW melarang daripada minum sambil berdiri. Riwayat daripada Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, jangan sekali-kali seseorang daripada kamu minum sambil berdiri. Sesiapa yang terlupa minum, yakni dengan berdiri, maka hendaklah dia memuntahkan, memuntahkannya. Maka hendaklah dia berusaha kira biar muntah. Mana? Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas, katanya saya memberi minum kepada Rasulullah daripada Zam-Zam, telaga Zam-Zam, air daripada telaga Zam-Zam. Nabi SAW minum sambil berdiri. Riwayat satu lagi daripada Ibnu Abbas juga, iaitu Nabi SAW minum air Zam-Zam menggunakan telaga, menggunakan timba di telaga Zam-Zam itu sambil berdiri. Riwayat daripada Ibnu Abbas lagi bahawa Rasulullah SAW minum air Zam-Zam sambil berdiri. Daripada Ibnu Abbas lagi, katanya saya telah memberi minum air Zam-Zam kepada Rasulullah SAW. Baginda minum sambil berdiri dan dia minta air ketika dia berada dekat Baitullah. Dengan sanad satu lagi serupa juga, cuma dia sebut saya bawakan kepada Nabi SAW timba. Timba, saya bawa mari air itu dengan timba. Ini bab larangan bernafas dalam bekas, yakni pada ketika minum, dan elok bernafas 3 kali pada ketika minum di luar
bekas itu. Dengan sanadnya, Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Qatadah bahawa Nabi SAW melarang seseorang itu bernafas dalam, seseorang yang minum bernafas dalam bekas minumannya. Riwayat daripada Anas bahawa Rasulullah SAW selalu bernafas dalam bekas 3 kali. Riwayat daripada Anas katanya Rasulullah SAW bernafas pada ketika minum 3 kali. Dan dia berkata, ini lebih menghilangkan dahaga, lebih baik untuk kesihatan, dan lebih enak, lebih sedap rasanya. Anas berkata, kerana itulah saya bernafas pada ketika minum 3 kali. Riwayat daripada Anas daripada Nabi SAW sama seperti riwayat sebelum ini, lafaznya cuma dia kata fil ina, fa ana atanaffasu, tadi fi syarab, ni fil ina. Itu bezanya. Kita tengok semula yang kita baca tadi, mula-mula tadi, bab adab makan dan minum dan hukumnya. Adab dan hukum. Sebenarnya termasuk di dalam hukum juga adab itu, tapi hukum ni lebih kepada haram, halal. Adab ni walaupun tidak termasuk dalam haram pun boleh jadi termasuk juga dalam adab. Dia lebih khusus maknanya. Ini cerita tentang adab makan. Sebelum pada ni Imam Muslim sudah mari dah Nabi SAW suruh tudung, makanan. Kalau tak ada benda hak nak tudung tu, nak buat tudung tu, ada satu ranting kayu pun pada dah letak atas bekas minuman itu. Dan dia rakyat, ini semua ni berkat ingat nama Allah ataupun sebut nama Allah. Syaitan tidak boleh buka. Dan ini adalah kelebihan adab Islam itu. Kerana dia bukan dari segi sopan santun ataupun budi bahasa dari segi hak zahir saja, tidak. Tetapi adab dia tu memberi manfaat dan faedah kepada kita dari segi hak kita tak faham, hak kita tak nampak, iaitu berkait dengan syaitan, jin ke apa semua tu. Itu dia cerita kepada kita. Ada kaitan dengan hak tu lagi, yang ni kelebihan dan berkat bismillah, sebut nama Allah tu dalam bab makan. Selain daripada adab, ia juga menjaga seperti yang tersebut sebelum pada ni. Berkat. Hudzaifah kata, kami ni kalau makan makanan dengan Nabi SAW, orang jemput pergi makan, kami tak makan dulu. Kami tunggu dulu biar Nabi makan dulu. Nabi makan. Bila Nabi makan, barulah orang lain letakkan tangan dia tu, jamah lah, kita kata jamah makanan itu. Sedangkan dalam riwayat yang lain ada sebut sahabat makan dulu daripada Nabi. Cuma tidak sekali, tidak kata tunggu Nabi dulu. Ada ke mana? Mungkin kita kata itu bercanggah pula. Tidak bercanggah. Hak ni maksudnya dalam satu bekas tu, dalam satu bekas. Hak duduk sekali dengan dia dalam satu bekas. Tapi kalau bekas lain-lain, bekas lain tak apa, nak ambil dulu. Dengan sebab itulah pernah berlaku kan, sahabat tu apabila dijamu oleh perempuan Yahudi, orang Yahudi jemput, Nabi tak makan lagi, sahabat makan dah, mati situlah. Kalaulah Nabi makan dulu baru makan, dah tak mati. Ni dia makan dulu, pasal majlis tu ramai, bukan setalah, bukan sebekah, banyak kan. Gitu. Tidak kata syarat mesti kena Nabi SAW makan dulu. Ini beradab ni depan dia terutamanya. Tapi kalaulah seseorang tu beradab sehingga dalam satu majlis tu pun tunggu dia, itu lebih beradab lagi. Lebih beradab lagi. Tetapi kita royak sani atas dasar setengah-setengah riwayat ada sebut, mana tidak kata mesti tunggu Nabi makan dulu. Jadi nak royak, kalau nampak percanggahan tu, apa penyelesaian dia? Jawabnya seperti tadi lah, seperti tadi, iaitu bekas tu lain-lain. Pernah satu kali kami pergi nak makan lah, kerana orang jemput makan. Duduk gitu, tiba-tiba mari seorang budak perempuan, mari macam dia tu ditolak. Pelik lah mari, macam dia tu ditolak, tapi tak nampak orang yang tolak dia tu. Terus dia nak ambil makanan. Nabi SAW pegang tangan.